lafaz umma irtaq ila faqidil hamsatin fasaidan, ini khusus surahnya pembagian murakab daripada tenafi syarat-syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Thumma irtaq ila faqidi khamsatin fasaidan fa'mal ila intihaika minasyartil awali wa ba'da intihaika minhu irji li syarti ghairi mabdu'in bihi awalan fahada qismun siwa al-aqsamil sabiqati thumma zid alaihi faqida syarti ghairil ladhi qadamtahu la'ala yatakarrara thumma tamama hada amalu ala hada alladhi abtada'tahu ka faqidil syarti ma'ti bihi kama tamamtal awala thumma uddu wa hakadha ila yantahiya amaluka. Kemudian setelahnya kamu sempurnakan atau kamu lanjut kepada faqid yang 5. Faqid 5 syarat, maka terlebih banyak. Maka lakukanlah olehmu hingga kamu akhiri daripada syarat pertama, dan setelah kamu akhiri minhu daripada syarat pertama, irji kamu ulang kembali bagi syarat selain yang dimulaikan dengannya syarat pada pertama. Maka bermula ini irji, ini kembali, itu pembagian, satu pembagian selain pembagian yang telah lewat. Kemudian kamu tambah alaihi da'atu syarat belakang akan faqid syarat selain aladhi yang kamu dahulu, yang telah kamu dahulu dianya aladhi, supaya bahawa tidak berulang-ulang ianya faqid syarat. Kemudian seterusnya, setelah selesai ini pekerjaan di atas ini aladhi yang telah kamu mulai dianya aladhi, seperti faqid syarat yang didatangkan dengannya faqid syarat, seperti ma yang telah kamu sempurna akan syarat pertama. Kemudian kamu sebut satu persatu atau kamu teruskan wahakadha dan seterusnya hingga bahawa selesailah pekerjaan kamu. Lanjutan dari pembahasan yang di belakang. Kalau di belakang, ke dalam 3 syarat dicampur satu syarat yang di depan 3 syarat tersebut. 3 syarat tersebut kalau di belakang musa, muqati, muaddah, kita campurkan satu syarat yang di depannya, yaitu dhaif, majhul dan seterusnya. Setiap satu syarat yang di depan 3 ini kita campurkan ke dalam 3, maka di belakang keluar surahnya 126 surah. Pada hari ini kemudian sempurnakan olehmu atau kamu lanjut kepada faqid 5 syarat. Di belakang 4 syarat tenafi, faqidnya 4 syarat. Kalau pada video kali ini
faqid syaratnya iaitu 5 fasaidah. Maka seterusnya faqid 6 syarat, faqid 7 syarat, faqid 8 syarat. Ya, jelas. Jadi pada matan kali ini, matan koma irta ini pembagian murakab daripada tenafi syarat atau murakab daripada faqid syarat yang 9 di belakang. Makanya ini kamu lakukan, kamu teruskan kepada faqid 5. Caranya faqid 5 seperti di belakang juga. Kalau di belakang 4 syarat faqid. Kalau ini 5 syarat. 5 syaratnya caranya begini. 4 syarat. Dicampurkan setiap satu syarat yang di depan 4 syarat ini ke dalam 4 syarat. Maka 4 ditambah 1 ya 5 syarat yang ternafi. 4 syarat ini pertama mursal, kedua muqatti, ketiga mu'azzar, keempat dhaif. Yang kelima yaitu setiap satu yang di depan 4 syarat ini kita campurkan kepada 4. Salah satunya majhul. Majhul kita campurkan kepada 4, maka inilah pembagian 5 syarat yang murakab. 5 syarat yang ternafi. 5 syarat yang faqid, yang murakab. Pertama mursal dan muqatti dan mu'azzar dan dhaif beserta majhul. Kan 5. Fasaidan, kata fasaidan naik dari 5 syarat faqid atau dari 5 syarat ternafi naik kepada 6 syarat ternafi. Caranya seperti yang di belakang juga. Kalau di belakang kan 5. Berarti fasaidan 6 syarat yang faqid. 6 syarat yang faqid ini caranya setiap satu yang di depan 5 kita campurkan di dalam angka 5. 5 yaitu mursal, muqatti, mu'azzar, dhaif, majhul. Setiap satu yang di depan 5 ini kita campurkan ke dalam 5 ini, kita tambah ke dalam 5 ini. Maka jadilah 6 syarat yang ternafi. Fasaidah naik kepada 7 syarat yang ternafi daripada murakab. Yaitu kita tambahkan 1 ke dalam 6, jadilah 7. 6 yang mana 6? Mursal, muqatti, mu'azzar, dhaif, majhul, tiada tabid. Ini kan 6. Kita tambahkan 1 lagi iaitu yang di depannya. Setiap satu yang di depannya itu syad, ilat, tiada bantuan sanad lain. Kita tambahkan 1 ke dalam 6 menjadi 7. Caranya mursal dan muqatti dan mu'azzar dan dhaif dan majhul dan tiada tabid beserta syad. 7. Kemudian fasaidan lagi, naik lagi kepada 8 syarat ternafi. Seperti demikian juga. Setiap satu di depan 7 kita tambahkan ke dalam 7. Maka jadilah 8 syarat yang ternafi secara murakab. Caranya mursal, muqatti, mu'azzar, dhaif, majhul, tiada tabid, syad beserta ilat. 8. Jelas kan? Kemudian matan di depan. Fa'man, maka lakukanlah olehmu hingga kamu akhiri daripada syarat pertama. Syarat pertama tadi kan mursal. Wa ba'da, dan setelah intahaika minhu, setelah kamu akhiri daripada syarat pertama, irji, kamu ulang. Kamu ulang bagi syarat selain yang dimulai dengan syarat di belakang yang pada awal. Kalau syarat di belakang yang dimulai dengan syarat yang dimulai pada pertama kan tadi mursal. Ketika kita rujuk, ketika sudah selesai dengan yang diawali dengan syarat mursal, kemudian kita rujuk, jangan ambil kalimat mursal lagi, kita rujuk kepada yang lain lagi. Caranya begini. Pertama mursal
dan muqati dan mu'addad dan dhaif beserta majhul. Ini kan pertama, sampai seterusnya sampai habis. Kemudian setelah selesai kamu daripada syarat pertama, irji. Surah irji itu kita ambil, jangan ambil mursal lagi, jangan ambil muqati lagi, kita ambil mu'addal, mursal, mu'addal dan dhaif dan majhul dan ada tabid dan seterusnya. Fahadha qismu. Setelah kamu irji, setelah kamu kembali ke kamu ulang, ini sudah dianggap satu pembagian, bukan pembagian di belakang. Kemudian zid alaihi, tambahkan di atas syarat di belakang fakir syarat selain alladhi yang telah kamu lalui, kamu dahulu. Yang bukan syarat yang kamu dahului pertama. Bukan syarat pertama. Kalau pertama kamu mursal tadi. Supaya tidak berulang-ulang kali. Setelah yang diawali dengan lafaz mursal, kemudian kita tambah lagi, iaitu jangan lafaz mursal lagi, iaitu lafaz muqati. Setelah selesai lafaz muqati, kita tambahkan lagi, iaitu mu'addal. Kemudian setelah mu'addal, dhaif. Setelah dhaif, majhul. Maka kalau pada video kali ini kami akan membahas pembagian kelima, yaitu 5 syarat yang Nabi. Pada video kali ini yaitu pembagian syarat 5 syarat yang Nabi, sehingga surahnya keluar 70 surah. Nabi 5 syarat keluar 70 surah. Ini cara ulangnya baca saja batek. Walaupun tidak kami jelas secara sampai habis, karena terlalu panjang, 70 surah panjang, tidak cukup waktu. Kami ulang kembali cara memahaminya. Pertama, kamu kerjakan dulu syarat pertama. Selesai daripada syarat pertama, kamu rujuk, kamu ulang, kamu kembali, kamu rujuk, kamu ambil muqati. Pertama kita mulai dengan syarat pertama, iaitu mursal, muqati, mu'addad dan dhaif beserta majhul. Setelah mursal, setelah yang diawali dengan mursal, kemudian yang diawali dengan muqati. Setelah yang diawali dengan muqati, yaitu diawali dengan lafaz mu'addad. Setelah yang diawali dengan lafaz mu'addad, yaitu yang diawali dengan lafaz dhaif. Setelah yang diawali dengan lafaz dhaif, yaitu yang diawali dengan lafaz majhul, sampai habis, sehingga keluarlah surah 70 surah. Rumusnya kami baca. Coba simak, walaupun tidak kami baca sampai habis. 1. Mursal dan muqati dan mu'addad dan dhaif beserta majhul. Di sini keluar surah 5. Yang kedua, mursal dan muqati dan mu'addad dan majhul beserta tiada tabid. Di sini 4 surah keluar. Seterusnya, mursal dan muqati dan mu'addad dan tiada tabid beserta syad, beserta ilat, beserta tiada bantuan sanad lain. Di sini 3 surah keluar. Seterusnya, mursal dan muqati dan mu'addad dan syad beserta ilat, beserta tiada bantuan sanad lain. Di sini keluar 2 surah. Seterusnya, mursal dan muqati dan mu'addad dan ilat beserta tiada bantuan sanad lain. Di sini keluar surahnya 1. Maka jumlah semuanya 15 surah. Irji, kembalilah olehmu. Irji, kamu ulang bagi syarat selain yang dimulai dengannya pada pertama. Caranya begini. Mursal, mu'addad. Kalau di atas, mursal, muqati, mu'addad, dhaif beserta majhul. Itu di atas. Tapi di sini seterusnya mursal dan
mu'adhar, jangan fatik lagi. Mursal dan mu'adhar dan dhaif dan majhul. 4. Ditambah satu lagi, iaitu satu yang di depannya tiada tabik. Maka jadilah 5 cara itu nafi. Mursal, mu'adhar, dhaif, majhul beserta tiada tabik, syad, ilat, tiada bantuan sanad lain. Di sini keluar 4 surah dan seterusnya yang diawali dengan mursal beserta mu'adhar, dhaif, majhul, keluar surah 12. Seterusnya irji'nya iaitu mursal, dhaif, jangan ambil mu'adhar lagi. Mursal, dhaif, majhul. Jangan ambil mu'adhar lagi. Karena mu'adhar kan telah lewat, sudah ada. Maka kalau mursal beserta mu'adhar, dhaif, majhul beserta tiada tabik, beserta syad, beserta ilat, beserta tiada bantuan sanad lain, setelah mereka keluar surah 12, kemudian mursal dan dhaif, jangan ulang mu'adhar lagi. Mursal, dhaif, majhul, tiada tabik, beserta syad, ilat, tiada bantuan sanad lain. Setelah mursal, dhaif, kemudian mursal dengan majhul, dan seterusnya sehingga keluar surah 70 surah. Tuma. Kemudian ditambah di atas syarat yang di belakang, fakir syarat selain aladhi yang telah kamu lalui akan aladhi supaya tidak berulang. Di belakang yang kita ambilkan mursal. Setelah kita bahas tentang yang diawali dengan lafaz mursal, yang kedua seterusnya yaitu yang diawali dengan lafaz muqatti. Seterusnya yang diawali dengan lafaz mu'adhar. Seterusnya yang diawali dengan lafaz dhaif. Seterusnya yang diawali dengan lafaz majhul sampai habis. Supaya tidak berulang-ulang. Makanya jangan diambil mursal lagi. Diambil kalau yang pertama yang diawali dengan lafaz mursal, yang kedua yang diawali dengan lafaz muqatti, yang ketiga yang diawali dengan lafaz mu'adhar, yang keempat yang seterusnya yang diawali dengan lafaz dhaif, seterusnya yang diawali dengan lafaz majhul, sehingga keluar surah 70 surah pada pembahagian kelima. Kalau pembahagian keenam 35 surah keluar. Kalau pembahagian ketujuh 15 surah keluar. Kalau pembahagian ke-8 9 surah keluar. Nanti pada video yang akan datang kami bahas. Matan selanjutnya itu matan thumma tammama hadza amalu ala hadza. Ini maksudnya setelah selesai pekerjaan di belakang, setelah selesai ini pekerjaan di atas aladhi yang kamu mulai, seperti fakir satu syarat, seperti fakir syarat yang telah didatangkan, seperti yang telah kamu sempurnakan pada syarat pertama. Surah murakab kan 8. Pertama murakab daripada 2 syarat tenafi. Kedua murakab daripada 3 syarat tenafi. Pertama seperti ma yang telah kamu sempurnakan pada akan pertama, iaitu yang murakab daripada 2 syarat tenafi. Seterusnya naik ke atas, iaitu yang murakab daripada 3 syarat tenafi. Seterusnya 4 syarat tenafi, 5 syarat tenafi, 6 syarat tenafi, dan sampai habis, sampai 8 syarat tenafi. Jelas. Tuma udu kalau di belakang tuma ini pembagian pertama, iaitu murakab daripada 2 syarat tenafi. Kemudian yang kedua murakab daripada 3 syarat tenafi. Jadi pada pengertian kata tuma ini udu, kamu sebutkan satu persatu. Wahakadha seterusnya, hingga bahawa selesailah pekerjaan kamu. Maksudnya begini. Dari matan, kami ulang dari matan, tuma tammama hadza amalu ala hadza alladhi.
setelah selesai kita kerjakan yang pertama iaitu yang murakab daripada dua syarat yang ternafi. Jelas. Kemudian kita teruskan yang kedua. Kemudian kita sebutkan satu persatu, iaitu yang murakab daripada tiga syarat yang ternafi. Wahakata, dan seterusnya itu yang murakab daripada empat syarat ternafi, dan seterusnya yang murakab daripada 5 syarat ternafi, 6 syarat ternafi, ila hingga bahawa selesai pekerjaan kau. Karena surah yang murakab daripada fakir syarat ada 8 pembahagian. Pertama, berarti murakab daripada 2 syarat ternafi. Kedua, murakab daripada 3 syarat ternafi. Ketiga, murakab daripada 4 syarat ternafi. Keempat, murakab daripada 5 syarat ternafi. Keenam, murakab daripada 6 syarat ternafi. Ketujuh, murakab daripada 8 syarat ternafi. Kedelapan, murakab daripada 9 syarat ternafi. Seterusnya hingga selesailah pekerjaan kamu. Dah kan? Jadi pada video kali ini kita akan membahas pembahagian kelima. Pembahagian kelima daripada ternafi 5 syarat tersusun. Caranya begini. Mursal, muqati, mursal dan muqati dan mu'adha dan dhaif beserta majhul 1. Kedua, beserta tiada tabik. Ketiga, beserta syad. Keempat, beserta ilat. Kelima, beserta tiada bantuan sana lain. Di sini 5 surah. Kemudian kita lanjut. Mursal dan muqati dan mu'adha dan majhul. Jangan dhaif lagi, majhul. Beserta tiada tabik. Beserta yang kedua, beserta syad. Yang ketiga, beserta ilat. Yang keempat, tiada bantuan sana lain. 4 surah. Di belakang 5 tambah 4, 9. Kemudian mursal, muqati, mu'adha dan tiada bantuan dan tiada tabik. Beserta syad, beserta ilat dan beserta tiada bantuan sana lain. Di sini 3 surah. Pada teks kan tertulis yang kedua beserta, yang ketiga beserta. Yang selanjutnya mursal dan muqati dan mu'adha dan syad beserta ilat 1 dan beserta tiada bantuan sana lain 2. Kemudian mursal dan muqati dan mu'adha dan ilat beserta tiada bantuan sana lain 1. Jumlah dari semua dari di atas tadi jumlahnya 15 surah. Dan seterusnya baca aja pada teks. Baca aja pada teks karena terlalu panjang. Tiga tu kamu ulang. Timak le video kali ko dah baca. Bailat tu. Direkod setiap ta dilekul he. Gedamah dalam he, maka jet berbawah syarat yang ternafi dibak murakab. He mursal, muqati, mu'adha. Setiap ta dilekul he, gedamah ke dalam he nyo. Setiap ta dilekul he iaitu dhaif, majhul, seterusnya sampai teruk tikung kan. Dhaif, majhul, tabik, syad, ilat, tiada bantuan tanah lain. Nyat tambah tu kena dalam dia sehingga jet berbawah syarat yang murakab. Yang kali ko. Uranya tuma. Kemudian gedeo sempurnakan. Kamu sempurnakan kepada fakir 5 atau kamu teruskan kepada fakir 5 bawah syarat. Fasaidah maka lebih lu. Ju tapi tu tikung bawah syarat ternafi. Nyo ingat matan kuma irtaq ila faqidi khamsatin fasaidan. Nyo matan surah ji khusus pembagian yang murakab daripada ternafi syarat-syarat tikurung yang palikut.
Berarti khusus yang murakab. Yang murakab daripada syarat-syarat nafi. Punya yang mufrad atau yang hanya murakab, yang bak phone video kalau dia bahas baik. Kiban kepada fakir yang lima. Ada likut put. Berarti lima. Kiban cara je yang lima. Put. Tak tambah setiap satu dilika put, tak tambah dalam put. Maka jadi 15 syarat. 15 syarat yang ternafi. Kiban cara tambah haji? Tak kalah put atau put. Mursal, muqati, mu'adad, da'if. Yang keempat, setiap satu dilika put nota. Majhul, tiada tabib, syar, ailat, tiada bantuan sanad lain. Nyo tambah dalam setiap satu ke. Tambah tambah bamput yang kakon limau tu. Kata kurang. Setiap satu ke tambah. Tambah le majhul ke dalam put, maka 15 syarat ada nafi. Yang murakab tu yang murakab. Kiban cara haji? Lagi cara haji. Mursal dan muqati dan mu'adhar dan dhaif beserta majhul. Tambah nama. Bukan 5. Tambah lain lah. Kiban tambah lain lah. Beserta tiada tabib. Tambah lain lah. Tambah nama. Beserta syad. Tambah lain lah. Beserta aidat. Tambah lain lah. Beserta tiada bantuan sanad lain. Maka ditinui jubit turah kalau 5. Kerana 5 tambah lagi. Nyamput. Ditambah apa? Maka 15 syarat yang ternafi. Put iaitu mursal, kedua muqati, kedua mu'adzal, keput dhaif, tak tambah mentang yang dilika put no, tak tambah tiga tambah iaitu tambah le majhul. Maka 15 murakab nibak fakir syarat. Kalau dia tambah majhul, tambah lain lah, tambah mentang, tambah mendu. Gimana tambah ni? Iaitu beserta tiada tabib. Yang lain lah beserta syad, lain lah beserta ilat, lain lah beserta tiada bantuan sanad lain. Maka ini dibiturah 15. Karena murakab daripada 15 syarat. Kamhoga matan ida faqidi khamsatin. Ka fasaidan, kiban fasaidan. Ya tambah haji, kiban tambah. Lagi syarat tambah haji. Naik lo punya 15 syarat murakab daripada 15 syarat nafi, watuh lah murakab daripada 16 syarat nafi. Kiban cara kerja haji lagi 16 syarat 5 boleh ni. 5 mursal, muqati, mu'adzal, dhaif, majhul. Itu kan 5. Setiap satu daripada 5-nya, setiap satu dilika 5-nya iaitu tiada tabib, syad, ilat, tiada bantuan sanad lain. Yang setiap tambah betul nama baik 3 nama. Yang put yang dilikanya tambah nama, tambah nama baik 3 nama. Ini tambah ke dalam 5, maka jid nambah syarat yang maka jidlah murakab daripada nambah syarat nafi. Kita cara haji lagi mursal dan muqati dan mu'adzal dan dhaif dan majhul beserta tiada tabib. Kau nambah? Kau bawa fasaidan lah, naik lah kepada 7 buah syarat nafi. 7 buah syarat nafi tambah haji. Mana tambah haji? 6 tambah harta je ke 7. Gimana cara tambah haji? 6 kalau lain. Mu'adzal, mursal, muqati, mu'adzal, dhaif, majhul tiada tabib. Itu kan 6. Tambah harta. Setiap satunya tambah. Iaitu syad, aidat, tiada bantuan sanad lain. Tambah. Tambah 1 ke dalam 6 maka jadi 7. Kamu orang? Iklau tingkat. Cuma tingkat kepada murakab daripada 8 syarat nafi. Yang gimana cara aja? Itu 7 tambah ta yang dia dikunya. Tambah tambah. Tambah ta jadi 8. Iklau murakab daripada 3 syarat nafi. Tambah. Kamu orang? Cara tambah haji kita lagi ada menulis. Atau lepas mentang video kau ku. Kerana video kau ku matan dekat matannya untuk turah haji mentang beda. Matan dekat matang lomba ku lah dia. Matannya terjemahnya untuk turah haji kali yang 70 surah, menyonyo 70 surah yang 15 syarat nafi.
Itu likurang video matanya terjemah hajinya surah haji kan ada. Surah haji rumuh haji kalau 50 surah Nabi itu. Kamu agak. Karena ino 50 ke 50 syarat yang 50 syarat Nabi buat murakab. 6, 7, 8 nya hana berpegang. Maka lu pertama maka matan tot tapi rumuh haji kalau itu. Kamu agak. Bek dua takan ku posisi tikurung boh syarat nafinya yang pun tu hidup je mursa kedua tu mukati nya pengaruh taknya makanya nyo musin apa bek tukar-tukar pedu bek dia pedu mukati apa mursa kedua bek talah pedu pun mursa kedua mukati kedua muatan keput dhaif kelima majhul keenam tiada tabit ketujuh syad kelapan ilat ketikurung tiada bantuan sana lain sampai talah dulu angka. Kamu kan mangap proses mudah. Mama tahu ke. Fa'mal ila intahaika min syartil awali wa ba'da intahaika minhu irji. Lakukanlah, kerjakanlah hingga kamu akhiri nibak cara pertama. Setelahnya irji kembalilah, rujuklah, ambil yang lain, ambil contoh. Gimana cara haji? Lagi yang orang buka. Waktu dah cok pun ke Mursa, mukati, taif, Mursa, mukati, mu'adha, taif. Kau kait dibit di bawah surah dah. Apa berserta majhul, berserta tiada tabir, berserta syah, berserta ilat, berserta tiada bantuan sana lain. Kali bawah surah. Yang selanjutnya mursa mukati tetap mukati diri ke mursa. Alha mu'atab alha ba'di taif. Waktu nak taif dan majhul. Yang keput ba'di taif majhul. Yang kejar ke lakukanlah hingga akhir cara pertama, setelahnya irji. Kamu apa? Cok yang amno yang keput kan taif. Yang keput berarti yang keput yang kedua iaitu majhul. Seteruji buah majhul cok tabit tiada tabit. Seteruji buah tiada tabit cok syad. Seteruji buah syad cok ilah. Maka habis nak tinggal di biturah mau melabah baca batik rumus. Maka kemudian mulai lain dah. Mursa mu'atta. Nyampe cok le mukati. Tinggalkan mu'atta atau tinggalkan mukati. Yang kenyal ke irji, ambil olehmu, kembalilah, rujuklah kamu bagi syarat yang hendak kamu mulai awal. Kamu agak yang kena yang cerita ahli. Kamu agak ataupun dia cerita tuah lagi ataupun itu pada kabeh yang diawali dengan mursa, cok yang diawali dengan mukati. Hanya itu tak pernah tuah pak tumadid alaihi faqida dia tak pernah tuah. Nyo irji nyo cara di berarti cara irji ni iaitu lagi tahu pelaku bak yang murakab daripada dua syarat nafi kan. Pun yang pun dah cok mursa. Kan. Kemudian baru dah cok yang mukati. Yang dah cok dengan mursa lagi Mursa berserta dhaif, mursa berserta majhul. Kemudian yang kedua dia dah rujuk itu baik dia dah cok mursa, mukati berserta dhaif, mukati berserta majhul. Kemudian ada seterusnya biar dah cok mukati, dah cok mu'adha berserta dhaif, mu'adha berserta majhul. Lagi yang kita lakukan bak pembagian yang pun Pak yang ternafi daripada dua syarat. Yang cara irji. Kakak kamu agak punya cara irji hino yang tu lagi posisi kalau jumat teknan bak dem pelaku dem susurina wate kabeh mursa mukati mu'adha dhaif itu kuji balik cok yang kepu balik cok dia dhaif cok yang majhul. Kamu agak uji lah balik cok yang majhul cok yang tiada tabit. Uji balik cok yang tabit cok yang cat cok yang dikeliku. Kamu agak kemudian kabeh tutur mandung ada tutur mandung kabeh terbagi mandung. Kemudian kamu lain lah mursa mu'adha baik cok le mukati mu'adha lah tonton ju mu'adha dhaif majhul. Itu yang kedua yang berangka putnya baik dah cok majhul dah cok dia dah tabit. Kemudian
ukuran dah kata tiada tabitnya bet tabah tabit tak cok cat tapi seterusnya lagi ya bet payang ha kamu orang ka nyan berarti fahada wate sah kata rujuknya nyan kerana pembahagian tabah kerana tabah pembahagian yang ke pembahagian daliku makanya tuan rujuknya je tak turah liku je tak turah lagi lo pegah turah berarti yang pun mulai dengan mursal yang kedua tu yang mulai dengan muqatti yang kedua yang mulai dengan mu'atal dan seterusnya sampai habis. Walaupun tu buat matan semua ada pada turah. Kan kamu orang. Kemudian timak matan alaikum. Kemudian zid alaihi, jadi baca turah. Kemudian diutamah diatur dari kod fakir cara yang lain yang kau nak yang mulai waktu mana. Punya kan mursal beserta muqatti, mu'addal, dhaif beserta majhul kan? Pada kabih mursalnya tu, bet nak cok dia mursal bakun. Tak cok muqatti. Pada kabih tu muqatti, mu'addal, dhaif, majhul beserta tiada dhabit. Pada kabih mandu kamu akan bet nak cok dia muqatti bak awal yang dimulai dengan awal bet dia muqatti. Yang kedua tu tak cok yang mu'addal. Pada kabih mu'addal mandu yang tak mulai elam iaitu dengan lafaz dhaif yang praktek dan koda nah kedua leput yang diawali dengan lafaz mursal yang diawali dengan lafaz muqatti yang kelima diawali dengan lafaz mu'addal yang keempat diawali dengan lafaz dhaif yang kelima yang diawali dengan lafaz majhul dan koda nah kedua leput lima kamu orang yang baca juga orang berempat tu cara tambah baik kau ni baik ulang ni lafaz mursal tak habis tu mursal ya dah mulai dengan tambah dah iaitu baik dia tak cok mursal tak cok yang muqatti alasan barang baik ulang-ulang waktu ni dah ulang-ulang waktu tu punya waktu turah pembahagian kelima kau 70 bah tu bah 7 juta ada tak salah tu bah kamu orang baik ulang lafaz tu kamu orang tambah mata aku lah tuma tamama hada amali dia turah sampai habis tu ila an yantahiya amaluka lagi ada turah kemudian setelah selesai berarti pekerjaan kita nyoba pun lagi pakai syarat yang kali didatangkan seperti yang dia kerjakan yang dia selesaikan bak yang pertama iaitu yang murakab daripada dua buah syarat nafi kan setelahnya cuma tu sebutkan satu persatu atau cok yang kelih atau ikut iaitu murakab daripada dua buah syarat nafi kau kali daripada dah hitung dari murakab daripada dua buah syarat nafi kemudian uduh cok yang lain iaitu yang murakab daripada dua buah syarat wahakada kena seterusnya yang murakab daripada apa buah syarat sampai habis sampai 8 buah syarat nafi ya kakak mohon itu tabah-tabah lu adu tabah-tabah video lu adu dia videonya oleh murakab daripada 5 buah syarat ini lu baca no rumuh je itu yang murakab daripada 6 buah syarat ukulan 6 buah syarat ukulan 7 buah syarat sampai habis tu kamu kan ketimak rumus cara tutun iaitu yang fakir 5 buah syarat yang fakir 5 buah syarat lagi mursal dan muqatti dan mu'addal dan dhaif beserta majhul ada buah ke 5 maka cara ni baik dua pula ilat ni baik dua apa ilat ni pun tak tambah setiap satu daripada yang didikuji setiap satu tambah macam baik tambah 3 kamu kan iaitu majhul tak tambah dalam pelikut dah pelikut mursal muqatti mu'addal dhaif komput tak tambah majhul apa-apa tambah majhul pun tambah kalimah hinak kata boh tu lah dia alah tambah tiada tabit dua boh tu lah tambah cat alih tambah hilat satu tambah tiada bantuan sana lain kalimah boh tu lah kamu kan seterusnya mursal dan muqatti dan mu'addal dan majhul ini timak majhul kan baik cok le daih amna kan daih menafur yang kepa kan daih apa tu ini yang kepa baik cok le daih mula mata tak lah kecil cok majhul
Kau kaput tambah tabo yang dilika majhul, contoh yang dilika majhul, tiada tabit, tiada acot, hilat, tiada bantuan sana lain. Nyut tambah tambah bet tiga. Tambah cara tambah haji mursal, muqatti, muadzam, majhul. Kau kaput tambah berserta tiada tabit. Kata tambah tu tambah lah. Tambah lain syak. Yang kedua hilat, tiada bantuan sana lain. Kaput ini dibit berbuah surah. Dikulau mursa dan mukati dan mu'adah. Timak-timak. Yang keput tiada tabit. Dia becok dia majhul. Becok dia tahan. Kalihu kaliku. Ini cok tabit. Tiada tabit. Keput tambah yang didiku tabit dan tambah. Ben tambah 3. Iaitu syak. Kalimah murakab. 5 buah syarat lagi murakab. Ini dibit surah haji. Kamu kan? Ini betul haji kerana di depan dia ada tabit dan syak, hilat, tiada bantuan sana lain. Kau kalih kan? Likulah mursal, muqatti, muadzam dan syak. Ini berkata syak yang keput, bek kacok tiada tabit kerana waktu. Majhul dengan cik, bek kerana waktu baik. Coklah syak. Tambah tu dari kecak kedua. Hilat tiada bantuan sana lain. Tambah syarat tambahnya tambah mengaji 5 buah syarat dinafi. Pun tambah hilat Kata Allah tu tambah tiada bantuan sana lain. Yang kedua, ini apa tu hidup. Kamu kan? Jadi belum habis ke hantik tu hanggu. Payah nak. Jadi damah-damah dulu lagi baca di batek. Tinggal tu dalam kodu tu. Nyo yang diawali dengan lafaz mursal. Kemudian diliku yang diawali dengan lafaz muqatti. Susun lagi yang cik tu. Kamu kan baca juga. Kemudian dalam kodu di enam yang diawali dengan lafaz mu'adzam. Kemudian yang diawali dengan lafaz dhaif, lafaz majhul. Sehingga jumlah haji yang diawali dengan lafaz mursal 20 ta surah haji lebih. Yang diawali dengan lafaz muqatti 16 surah. Yang diawali dengan lafaz mu'adzam 30 surah. Yang diawali dengan lafaz dhaif pun kamu kan yang diawali yang diawali dengan lafaz majhul ta jumlah majhul 70 surah. Yang kajian ni. Baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.